Selamat kembali ke cariklas.com dan salah satu kenderaan menarik yang kami dapat usah di Malaysia Auto Show 2025, ni dia, Audi Q7 CKD. So, apa yang menarik? Huruf CKD. Ini bermaksudnya Audi Q7 CKD ni adalah buatan atau dipasang secara tempatan di Pekan Pahang. Tapi boleh nampak kat sini, rupa dia nampak macam datang direct daripada Germany lagi. Dan saya nak tambah, Q7 CKD ni lengkap dengan package Audi S-Line. Itu pasal rupa dia sangatlah sporty. Tambahan pula, Q7 generasi baru ni lengkap dengan nampak ni, HD Matrix LED headlight Audi dan dia lengkap dengan teknologi laser light. Memang sangat cantik, sangat handsome. Salah satu sentuhan yang saya sangat gemar dengan Audi generasi sekarang. Dan disebabkan SUV ni lengkap dengan package S-Line, dia juga lengkap dengan set sport rim 22 inci 2 tona yang pada pandangan saya sangat cantik dan garang juga. Okey, di profil belakang Audi Q7 CKD ni anda boleh lihat ia juga lengkap dengan lampu belakang LED penuh daripada Audi dan ini adalah salah satu sentuhan desain terbaru sekali daripada jenama Audi yang saya sangat gemar. Tapi ala-ala kita kat belakang ni saya boleh tunjuk ke anda juga, selain daripada package S-Line, Audi Q7 CKD ni juga lengkap dengan package Black Line ni. Nampak ni, dia memang cantik sebab dia bagi penambahan XL warna hitam di tailgate dan juga di bumper. So memang sangat kena dengan kereta ni, lagi-lagi dengan warna putih ni. Dan ala-ala kita dekat bahagian belakang kereta ni, saya nak tunjuk satu USP penting untuk Q7 CKD ni yang berada kat dalam sini. Tengok tu, ada barisan tempat duduk ketiga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sebuah SUV dengan 3 barisan tempat duduk. Jadi memang sah Audi Q7 CKD ni ruang dia sangatlah luas dalam kabin sebab ada ruang untuk 3 barisan tempat duduk. Tapi saya pasti ramai di kalangan anda akan biarkan barisan ketiga tu lipat dan simpan sebab fakta seterusnya. So, jika anda biarkan tempat duduk barisan ketiga tu lipat dan simpan, ruang di barisan kedua memang cukuplah luas dan saya nak tambah, dia sangat-sangat mewah sebab adanya, tengok ni, seat dia balutan kulit dengan quilted leather. So, memang sangat-sangat upmarket dan sangat-sangat sedap untuk duduk. Okey, kita balik ke bahagian mekanikal pula. Audi Q7 CKD ini dikuasai menggunakan enjin 3 liter V6 twin turbo petrol yang digandingkan dengan sistem separa hybrid atau mild hybrid 48 volt. So, output keseluruhan berbaca 340 PS dan 500 Nm daya torque. Kesemuanya memacu semua roda melalui sistem all-wheel drive quattro dan juga sistem transmisi 8 speed Tiptronic automatic. Kesemuanya membolehkan pencetan 0 ke 100 km hanya dalam 5.6 saat. Lengkap dengan air suspension sport dan juga sistem all-wheel steel. Sebelum saya lupa, satu lagi pertanda yang Audi Q7 CKD ni adalah sebuah SUV yang sangat mewah. Dia lengkap dengan soft close doors. Macam tu. Dan kita balik ke bahagian hadapan kabin di mana kat sini anda boleh lihat walaupun dia keluar daripada kilang kat Pekan, dia sama je kualiti dekat sini sama macam keluar kat kilang kat Germany dan dia siap lengkap dengan, nampak ni, paparan digital yang berkembar yang paling latest sekali daripada Audi dan pada pandangan saya ini adalah salah satu feature yang sangat canggih daripada jenama Audi dalam SUV mewah ini. Okey, sebanyak itulah saya boleh ulaskan tentang Audi Q7 CKD baru lepas sahaja melihatnya di Malaysia Auto Show 2025. Sekarang kita bincang harga pula dan SUV tersebut bermula daripada RM459,990 sebelum masuknya package Audi Assurance. So untuk info lebih lanjut macam biasa layari cariklas.com/news dan kalau tuan-tuan dan puan-puan izin, saya dengan kawan saya ni nak sambung usaha kereta. So kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.